Makin sama sekolah dengan saya. So macam dah biasa dah. Korang suka makin Kalau artis lain, saya suka ni Hisham Hamid. Kantoi. Dah tercakap. Kakak, yang adik jumpa kat RTM masa tu Hisham Hamid kan? Hisham Hamid? Hisham Hamid. Tu je saya rasa yang okey untuk artis di Malaysia lelaki. Dia Singaporean. Dia Singaporean? Tapi Melayu ke Cina? Ke dia mix? Oh, dia orang Singapura. Oh, so tak valid lah saya cakap dia paling handsome kat Malaysia. Aduh, siapa paling handsome? Pilih. Ayah saya lah paling handsome. Ayah saya. Saya paling minat ayah saya di Malaysia ni. Tinggal berapa? 157. Paling handsome ke mungkin kat sekolah? Sekolah saya semua orang hello-hello. Termasuklah saya. So saya rasa saya paling handsome. Noobnya. Tapi salah. Bagi saya lelaki semua sama. Saya tak boleh bezakan handsome ke tak handsome. Yang handsome Syamil. Tak, dia bukan pasal handsome. Dia aura dia. And dia masculine. You know. Okay lah, tak nak lelah cakap pasal lelaki. Saya tak suka lah. Saya nak cakap pasal saya dah kenyang. Nak minum boba je. Dah lah ada lem kapsa. Sekejap lagi nak makan lem kapsa. Pasal ada kek. Saya beli kek besar gila untuk mak saya. Tinggal je berapa? Rasa macam ada banyak kali. Tinggal saya 157. Hisham Hamid. Syukri Raya. Saya sebenarnya kan, saya jujur, saya tak suka lelaki yang bermisai dengan berjanggut. Ngadalah aku ni. Dah lah, tak nak cakap lelaki. Adik putera apa yang sama? Syamil. Dalam kalangan peserta TMM, pencabar terdekat di Azifa, siapa yang nak challenge? Bagi saya, semua orang sama. Bagi saya, semua orang hebat-hebat. So, saya terasa tercabar dengan semua orang. Semua orang ada bakat dia masing-masing. Kalau korang perasan, season ni semua lain-lain kan? Hussein, dia mau tu nyanyi lagu klasik. Viviana, semua lagu dia boleh nyanyi. Lagilah Azifa biasa je. Paish, semua lagu dia boleh nyanyi. Suara dia sedap. Ratu, dia boleh menari, dia boleh menyanyi. Paling lawa pula tu. So semua tercabar korang. Atia pula, dia rock. Azifah tak boleh rock. Amara, dia menari, dia comel, dia karismatik, dia cantik. Semua orang lah. Semua orang mencabar. Anggrek, wow. Anggrek baby yang sangat comel. Korang, tapi kan Azifah perlukan bantuan korang tau. Korang boleh tak tolong undikan Azifah dekat Tok Tuan Manager? Azifah tak ada kawan. Kawan Azifah 2 orang je. So Azifah perlukan undian korang. Untuk Azifah gunakan undian korang nanti ada minggu-minggu. Takut Azifah ada yang time tak perform elok ke, manalah tahu, Allahualam. So Azifah minta jasa baik korang untuk undi Azifah tau kat Tok Tuan Manager. Azifah minta tu je. Tu je Azifah minta janji. Okay? In return, Azifah akan banyak buat live, lain-lain korang. Azifah try akan perform yang terbaik tau. Macam mana nak undi? Pergi website ada website Tok Tuan Manager kat Gempak. Look, di votingastro.com. votingastro.com korang boleh undi. Undilah Azifah please. Undi kawan-kawan semua juga. Tahu? Ya, kat sini. Kan aku kena restrict lagi kam. Tak ada tilah lah. Di sini. Pilih. Korang rasa baby ikut muka kakak saya ke?
Lah, sama lah. Sama lah, Li. Muka Ameng. Dan vote. Yeay, thank you korang. Thank you Babu buatkan. Thank you Merah Hyper. Thank you korang. Azifah perlukan voting tu tau. Azifah perlukan bantuan korang tau. Kakak Azifah ikut muka Papa Meng. Yes, very much. Muka atuk. Korang pernah tengok ke muka atuk saya? Nanti saya tunjuk. Gambar dia dekat tangga. Thank you semua yang vote. Waalaikumsalam Muhammad. Thank you semua yang vote tau. Thank you Syaz kasih link. Umur berapa? Macam mana undi? Korang boleh tengok dekat voting tu. Thank you Arifandi. Letakkan link. Thank you korang yang buat Azifah. Tenang dah rasa sikit hati. Kalau tak, Azifah memang tak ada kawan. Azifah tak ada kawan. Tengoklah semua makan pun sorang. Keluar pun sorang. Tadi pergi KCC cari hadiah mama. Azifah beli bunga orkid untuk mama. Hadiah dia. Allah. Salam hari datang Ganu. Makan ikan. Sorry Bear. Saya pun orang Ganu. So saya boleh cakap tu kan. Azifah batch 2021. Yes. Good luck. Thank you Nino. Nino. Kak mana semua kawan akak tu manager? Member semua kat rumah masing-masing. Tapi esok kita jumpa kot. Sebab ada club vokal. Cantik unik. Taklah biasa je. Saya tak make up. Muka macam ni je. Saya tak tahulah apa korang nampak sebenarnya. Saya dah redo dah dengan muka ni. Yalah. Hai Syara. Girlfriend? Tak ada. Saya kawan sahaja. Saya kawan sahaja. Bagi saya couple-couple ni tak elok. Haram. Couple ni haram. So kita kawan je. Tahu? Azifah dengan dia kawan je tau. Azifah dengan lelaki-lelaki mana kalau korang nampak ada rumours ni, kawan je tau. Azifah tak suka couple ni. Tak nak couple. Haram. Kalau nak kahwin je. Nanti korang tahu tiba-tiba pam Azifah kahwin. Tapi tak nak lah. Not now. Azifah tengah nak bina kerjaya. Tapi kalau dah Tuhan bagi rezeki time tu nak macam mana. Tapi Azifah jenis tak nak couple. Tahu? Azifah tak suka couple. Korang pun jangan couple ikut laki tau. Adik-adik perempuan yang di luar sana. Dengar cakap kat Azifah. Lelaki biar pi diorang. Kita tak perlukan lelaki dalam hidup kita. Kita ada kawan-kawan kita ada mak kita, kakak kita, adik kita, kawan-kawan. So jangan buat apa-apa untuk lelaki. Kalau dah jadi isteri barulah pergi dating, belikan lelaki hadiah. Mana? Faham tak? Tapi sekarang kalau kita budak lagi, kawan je. Tolonglah korang kawan je. Jangan lebih-lebih tau. Tak elok. Sebab one thing leads to another. So yeah. Jangan tahu korang. Azifah sayang semua adik-adik Azifah. Laki pun sama. Kalau boleh kawan jangan perempuan tu. Jangan lebih-lebih dengan perempuan tu. Jangan nak kasih perempuan tu ini. Just tunggu kahwin. Jangan buat apa-apa. Tunggu kahwin. Jangan buat apa-apa. Okay? Kalau Abang Syamid datang macam mana? Laju je Saya cakap sekali je tadi. Abang Syamid. Kalau Abang Syamid Abang Syamid kalau Abang Syamid saya okey je jaga anak dia. Tak nak kata. Astaghfirullahaladzim. Dikecualikan. Syamid duda. Dia duda bukan suami orang. So okay. Dia kalau suami orang bye. Kalau laki orang bye. Jangan korang. Jangan sesekali mengambil hak orang lain. Tak elok. Kita ramai lagi orang kat dunia ni. So janganlah korang mencuri kebahagiaan orang lain dan menghancurkan rumah tangga. Tak elok. Azifah, family Azifah rapat sangat dengan Bella Stila tau. Semalam jumpa dia jadi juri lalas lah. Tapi terkejut lah ada dia. Tapi family Azifah dari dulu, dari Bella umur 12 lagi tau, Azifah dah jumpa dia. So yeah.
Tak sukalah orang yang menghancurkan rumah tangga ni. Azifah kurang. Azifah tengok kawan-kawan sendiri kena, ya Allah. Sakit dia tu. Sakit korang, sakit. Sakit seumpama ditikam di dada. Member lah anak penulis. Hussein Azhari bukan? Yes. Mama yang bantu belakan? Yes. Wah, Yusuf cantik. Masya jawab. Saya tengok muka saya kadang-kadang saya terfikir. Apa korang nampak? Kak Azifah rumah kita sebelah-sebelah je. Hold up. Hold up. Ya ke? Jom jogging. Lah. Classmate dah dulu. Tak tahu. Classmate Rahul ke? Tak, dia perempuan. Oh ya? Dekat rumah Afiq? Mak aku cari. Rumah Uncle Syaril? Oh, rumah Uncle Syaril? Rumah sebelah, rumah kelabu? Anak Isyam Amit tu lebih kurang sebaya Azifah je. Ha? Ya ke? Aduh. Kacau lah. Isyam Amit. Jangan bagi mak saya dengar, guys. Tidak marah. Isyam Amit is watching. Kau sengaja kan? Kau sengaja nak kena Kak Azifah. Tak apalah, boleh panggil Mami. Semua ada pandangan Dante sendiri normal. Yes, ikut korang lah. Ya, rumah Syaril lah. Thank you untuk live kita. Tak bosan ke? Azifah apa-apa 25. Yes, tengok Azifah dengan Papa main. Thank you. Di mana-mana. Biarlah dia. Tak tahu lah dia ke mana. Thank you Sulaiman. Tak make up pun cantik. Ya tak adalah, biasa je. You go. Thank you Totoro hantar kek. Thank you semua siapa yang support Azifah dekat Talk to My Manager. Azifah selalu ingat korang tau. You guys are the reason why I mampu buat performance Ais Malam dan seterusnya. Sebab ada support korang. So Azifah lagi confident and lagi semangat lah nak perform. Kakak Azifah garang tak? Dulu time dia kecil, dia garang. Lepas tu sejak dia masuk Matrix, dia berjauhan dari family, dia balik-balik, dia jadi baik. Dia selalu macam tu kan. Kalau dah keluar rumah, balik-balik dia berubah dan jadi baik. Kalau tak, kakak saya dulu garang, guys. Kenapa pilih lagu bahasa Inggeris? Sebab memang digalakkan untuk pilih lagu Inggeris juga. Sebab Azifah kena pilih lagu Melayu macam 70% je. Dia ada dia punya tu. So Azifah kena ambil lagu Inggeris. Azifah kalau boleh nak nyanyi lagu Melayu, Azifah nak nyanyi lagu Cindailah mana tidak berkias. Member manager tak bagi. Semua tak bagi. So Azifah nyanyi je lah lagu Madison Beer. Lagipun saya suka Madison Beer. Sedih tengok Azifah semalam. Thank you. Nyanyi lagu K-pop boleh? Yes, memang kena nyanyi lagu K-pop 1 week tu. Kena nyanyi lagu bahasa lain juga. So bahasa Melayu memang 70% je. Dia bukan saya sengaja. Saya kalau boleh nak Melayu je sebab saya sayang Melayu kita. Gigi cantik, thank you. Sis duk ulang je tengok Azifah nyanyi dengan Papa. Itulah Azifah takut. Wah, thank you. Hantar ni Yati. Azifah takut first performance Azifah akan overshadow semua performance Azifah yang lain. Tapi anyway Azifah akan try yang the best tau. Semoga tidak Azifah akan try lebih lah. Tapi sebab first week tu dah boom, so Azifah takut dah next week ni. Kalau tak se-boom se-first week. Thank you tu lah, Alhamdulillah. Thank you semua yang hantar gift, yang tengok live Azifah, yang tak bosan. Moga ada jodoh dengan adik. Saya dengan dia kawan lah. Kita orang kenal dari sekolah lagi. Semua lelaki-lelaki dalam hidup saya kawan. Kawan. Noted. Tak ada apa-apa. Kenapalah saya tak kawan dengan Yuta ke dengan Justin Bieber Cik. Wah, thank you James. Dek, ulang sikit lagu semalam. Pada iramaku berpesan, lagu ini ditujukan. Thank you Antarus. Padanya yang tersayang. Saya mula-mula nak buat tersayang tu macam ni. Tersayang, tersayang. Tapi member dah nangis. So, saya tak boleh buat apa. Member dah nangis, saya dah semua benda yang saya plan nak buat tu tak buat.
Oh Zain. Korang, ni abang ipar saya. Abang ipar saya, ni kakak saya dan anak 2 orang. Yuta mana ni? Yuta NCT. Saya minat gila dia dulu. Ada rasa nak papa dengan mama bersatu tak? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak dia orang bersatu kali, tak nak. Jangan. Dilarang sesama sekali untuk bersatu kembali. Oh, pening saya. Tolong, tak nak. Tak ada. Azan lah, kena diam. Minat tengok muka adik kucut. Thank you Zaizi, biasa je saya. Semoga Kak Azibah dapat pakai tudung yang istiqamah. Amin. Saya pun sebenarnya fikir juga, InsyaAllah satu hari tau korang doakan tau. Papa kan ada Umi. Yes, biar Papa. Suka tengok muka kakak comel. Okay, tengok lagi. Biarlah Cik B ni. Tengoklah muka kakak puas-puas. Sibuk. Nak tengok rakaman yang semalam kat mana? Kat YouTube ada. Kat YouTube. Korang search je. Nanti ada. Kena salam kat Papa Meng dengan Mama El datang. InsyaAllah Sulaiman. Nanti saya kira salam. Nama penuh apa? Wan Azifah Natasha binti Wan Aminuddin. Kelakar macam Meng. Saya lagi kelakar. Tak adalah. Kita dah jadi supporter. Thank you Miss Flower. Thank you yang tadi bagi rose jiran saya tu. Lupa cakap. Comelnya kecil tu. Kan? Macam saya. Oh. Dia tak agree guys. Suara memang jenis besar ya. Itulah. Tak boleh buat apa. Tah, kakak suara besar ke kecil? Tah? Adik besar. Suara saya besar tak tahu ikut siapa. Mama. Ikut mama. Campur. Ikut dua-dua. Datuk Aida mana? Di meeting dengan Astro. Minum susu kambing ke? Ni boba. Tapi mana leting. Sedap suara Zifah. Thank you Karat. Baby tu macam Korea. Betul? Sebab dia putih. Nyanyi lagu Fauzia Latif. Suruh kakak saya lah. Kakak nyanyi lagu Fauzia Latif. Nak makan. Lagu apa dia? Yes, kakak boleh nyanyi juga. Nasib lagu Medicine Beer. Korang support please. Azifah sebenarnya tak tahu nak nyanyi lagu apa. Azifah nyanyi lagu tu sebab nak bezakan week 1. Week 1 Azifah tahu Azifah dah sedih. So week 2 Azifah nak happy-happy. Azifah nak jadi performer pula week 2. So Azifah pilih lagu tu. Sebab tu pun lagu favourite Azifah juga. Azifah suka dia punya vibe, cara dia menari, cara dia nyanyi, overall the feeling semua. Thank you bagi donat Fiza. Meng ada ke situ? Tak ada. Saya duduk dengan mak saya. Papa Meng duduk jauh. 10 minit lah. Thank you Lin. Saya biasa je. Ya Allah, Masya Allah. Thank you semua yang puji saya. Saya biasa je. Yang Masya Allah. Saya tak tahu apa yang korang nampak sebenarnya. Kecek Kelantan sekali. Sekali. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagu apa lah Kelantan yang best tu? Sekarang tu yang viral tu? Apa nama dia? Kakak, apa lagu Kelantan yang Uncle Eddie Hamid buat? Kakak saya hilang. Mana kakak? Tak tahulah. Habis janji. Macam mana lagu tu korang? Cuba korang nyanyi untuk saya. Bukan saya nyanyi untuk korang. Wah, ramainya nak request masuk. Habis janji. Besok babe berilek be hanya ada dalam hati da-da-da-da. Hanya ada dalam hati. Azifah nanti suruh mama ambil Azifah dengan Sofia Barabah berlakon sekali. Dia adik-beradik. Kan? Bestnya. InsyaAllah boleh one day. You dengan Amar rapat tak? Boleh? Dapat juga. Tapi kan dia terpisah dulu. So adalah dia punya gap tu. Apa nama? Lagu dandut Azifah. Lagu dandut apa? Abang pilih yang mana?
Perawan atau janda? Perawan. Apa salah punya lagu tu? Mak saya suka karaoke lagu tu korang. Sorry. So dalam otak saya lagu tu. Saya nak lagu kopi dandut tu. Macam lagu kopi dandut? Apalah. Suara Ziva macam ada Jawa vibes. InsyaAllah. Siti Nurhaliza. Next week lagu dandut bukan. Next week lagu Madison Beer saya nyanyi, lagu English. Itulah. Dah terlambat untuk saya tukar. Korang support je tau. You minat nyanyi ke berlakon? Saya minat dua-dua. Lagu Adira. Ku masih sayang orang yang sama hingga ku terluka. Masih tak hafal. So let's go power. Thank you. Nyanyi sesuai lagu Agnes. Dengarlah matahariku, ya ku, suara tangisanku. Ku bersedih kerana panah cinta menusuk. Mama dah balik. Alamak, Mama dah balik. Mama ke tu? Dah tu? Oh, Kak dah. Sedapnya lagi sesuai lagu Agnes, ya ke? Itu sedap. Saya nyanyi. Diorang tak bagi korang lagu-lagu yang season 1 dah nyanyi. Saya tak boleh nyanyi dah tau. Bukan saya tak nak, tapi minggu ni lagu apa? Lagu Madison Beer, Make You Mine. Saya nyanyi lagu Irama Melayu. Alamak, cousin saya dah sampai. Diciptakan seorang insan lembut hati berkepandangan. Cousin saya dah datang nak celebrate birthday Mama. Puda. Na. Puda macam mana? Ku rasakan puda dalam hatiku. Tinggi. Berapa orang tinggal dalam rumah tu? Saya, kakak saya, adik saya, suami kakak saya dan anak diorang. Saya banyak lagu, tak tahulah lagu korang request ni. Sejak dulu tak tahu. Thank you Ain. Ni lagu Ella. Kekasih lupakan sejarah cinta kita baca dulu. Winnie Hudson. Macam lagu dia? Macam mana I boleh control sedih? I tak tengok mak dengan ayah saya punya muka. Saya tengok muka peserta-peserta. Saya tengok muka orang-orang yang kat depan. So saya distract lah sikit. Tapi lepas dah tengok muka ayah tu lah, sebab lagu Ella next insyaAllah. Lagu dia tinggi lah. Berapa adik-beradik? Kakak seorang, 2 orang adik. Okay lah, Azifah nak kena pergi dah. Nak celebrate birthday Mama. Bye semua, thank you yang datang support tau. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Okay bye, Azifah nak kena pergi dah. Thank you semua yang join. Pelangi Senja insyaAllah nanti Azifah buat live satu, Azifah nyanyi je. Korang time tu jangan judge. Okay bye. Jangan lupa vote Azifah semua. Thank you Bubble Tea. Jangan lupa vote Azifah tau. Untuk Top Toy Manager, korang boleh vote di vote portal Astro. Bye. Thank you semua yang join. Muah.